Kita nak pergi mana? Orang random Saturday. Hari yang patutnya kau lepak. Kejap lagi aku sambung. Kita tengah drive. Sabar. Jauh kat pintu dia. Ni parking dia. Dah sampai. Ini rumah-rumah. Oh, masuk dia dari sini. Wow. Aku excited. Sumpah excited. Pada tempat parking tak yang susah-susah jalan. Oh, ni pun parking juga. Weh, sangat random. Di hari Sabtu petang kau boleh pergi sampai library Shah Alam. Siapa date kita orang dekat mana? Sangat-sangat berilmu dekat library. Ya. Sangat berilmu. Sangat berilmu. Back to school. Back to school. Lepas tu cari novel remajanya. Weh, korang 30 cik novel remaja. Tahu tak ramai gila orang. Like, aku tak tahu pun sebenarnya hari Sabtu orang lepak library weh. Like so many level. Kejap, level ni budak sekolah aku tahu. Novel remaja dekat level 1. So aku pun macam okay, kita pergilah. Lepas tu macam semua budak sekolah weh. Aku macam tak malu ni. Tak tahu aku nak malu ke apa. Tapi kita tak cari buku. Nila nak cari buku pun buku impian. Novel. Duk orang cik novel ke kelakar. Cuba cik buku yang ilmiah. Buku sejarah. Cik buku sejarah ke geografi ke pergerakan bumi ke tak. Tapi buku Ain Masyarah tu jugalah dia nak. Ain Masyarah kan. Yelah tu zaman-zaman Tok Aduk kecil-kecil tu kan. Orang nak pinjam buku tu mana? Kau tahu dia siap tahu lagi buku tu ada dekat library mana. Kita sampai ke Shah Alam daripada PJ. Tapi sebenarnya kita nak put hunting kan. Memandangkan ni memang vlog yang sangat random. Tak aku pun bila dah random ni cakap dia random. Kalau aku rasa macam apa dia bebelkan ni, macam dengar tak dengar. Sebab kita dalam library mesti rasa macam muda kan. Macam muda. Baik memang muda sekolah. Tapi kita pakai beg sekolah. Oh beg belakang. Kau jangan buat beg tepi macam ni. Kau kena beg belakang. Duduk dah macam Macam makcik-makcik berbandak. lepas tu macam anak buah aku mana? Mira sini Mira. Kenapa jangan jauh-jauh? Budak ni tudung dia semua macam loose-loose tau. Alah tu loose-loose aku tengok. Kecil-kecil semua kecil-kecil. Tiny, very tiny. Pakai baju tebal-tebal lagi library. Aku pula macam meriah Mak Anom. Bunga-bunga. Ya Allah. Tertinggal anak buah weh. Dia dah pergi lari jauh. Ya Allah aku macam sangatlah tengok budak-budak study kan. Tadi aku dengar dia sebut 0.3 je. Jadi macam itulah aku rasa tak nak sambung master ke apa. Kata semangat tu membara sikit. Ni dekat fiction. Mana? Kau jumpa ke? Kenapa cari macam ni asal aku tak tanya kat depan kat mana? Kan ada kaunter tanya tu. Ni Nak tanya dulu. saya nak cari novel Impiana dekat mana? Oh my god, this is such an old novel. Lafaz Syahadah. Tak nampak tu, suri. Pakai iMac oh tak, itu HP. Baru nak cakap, wow, hebatnya dah beli pakai iMac. Dalam banyak-banyak ni tak ada. Bukan. Macam faham. Dah sampai baca buku Cina tu. Mana tak kau nak review agak-agak lah Cina. Gelap biasa ke? Fiber. Wow, kita baca ni apa? Ni adalah Science Encyclopedia. Pintar. Actually it's quite fun here sebab dia macam sejuk. Budak lepak baca buku. The Book of German Shepherd Dog. Oh my god. If you love a dog lover, you have to read this. Cuba pula buku art kan. Kepemujaan. Itulah art berat dia. Kau tengok ni, tinggi-tinggi macam ni ya. Dia menggambarkan sesuatu tau. Orang tanam cili, dia reka cili. Kita belajar. Weh, dia jumpa Impiana. Finally. Satu je babe impian akhirnya. Setelah sejam kita kat sini mencari impiana dia. Kita jumpa buku masak. Buku resepi France.
Jangan kita check sikit. Alah, ini kan mangkuk tingkat kampung ni. Kata dia tiru. Mak-mak punya ni dia ambil. Lepas tu bawa ke France ke apa. Ya Allah, baju mana baju? Dia bokeh. Dia dah nak dimatikan. Dia dah mati. Durian kuih with mashed sweet. Ya Allah, kenapa dengan durian? Tak faham. Tengok sikit rupa dia. Mana durian dia? Durian ni. Dah novel apa kau jumpa? Kita bedah. Okey. Suri hati Encik Pembunuh. Wow. Dalam banyak-banyak pembunuh ke cari? Dia cerita macam mafia. Mafia kan. Tak ada cinta yang lebih baik ke daripada seorang pembunuh? Suri hati dia pembunuh. Serial killer ke apa? Apa lain? Masa ni kakak dapat tadi buku Adeline ni. Tu yang best seller tu kan? Ini Apa tu? Rifat? Palestin tu. Ya Allah, taubat terus buku Dia nak Palestin. cari asal usul dia. Oh, anak Palestin lah. Apa tu impianan. Inilah impianan yang dicari tadi. Okay, aku jumpa ni. Buku lama tak? Bintang Hatiku. Hati siapa? Kisah dengan Harun dekat sini. Satu je ke? Dia sekelip mata je boleh kenal weh. Dia macam tiba-tiba dari luar kan. Kisah dengan Harun. Oh, masuk. Tapi satu je lah. Kita daripada library dekat Shah Alam sekarang ni nak pergi mana? Nak pergi cari Malatan halal. Malatan halal. Dekat mana? Alah, aku kalau location ni memang otak aku randomly lah buat fikir. Jalan Sultan lah. Tapi kan sekarang kita dekat area ni tau, Central Market. Macam menariknya nak pergi sini. Cantik kan? Cantik, oh so nice. To hang out here lah. Tak pernah sampai. Adakah patut kita pergi? Faham tak otak aku sekarang ni macam alang-alang ni like play tourist dekat KL. Dah ready nak makan? Makan. Mangkuk kosong je ada. Makanan kita dah sampai. Sampai makan kita nak cari cookie crumb. Diorang hari tu pergi makan, sumpah tak beratur. Awal nampak posting ni, lepas tu kita terus pergi. Sumpah relate gila. Tapi tarik yang hujung ni pun famous juga korang. Apa sedap? Sedap kan? Aku tak pernah makan. Ni kejap lagi Tak full. dia akan buka meja sampai ke luar-luar. Saya rasa cookies crumb is Sini something lah akan nampak. yang aku tak boleh lupa kalau nak jalan dekat sini. Cik, macam banyak kali, baru sekali datang. And then ada satu kedai air tu. Sumpah yang jual tu handsome. Kau tahu tak sebab dia handsome je, aku beli air dia walaupun air dia tak ada rasa. Apa tu? My boleh-boleh. Boleh sangat lah tu. Kedai durian. My boleh-boleh hack nama dia. Boleh sangat. Lorong ni kan no? Sebenarnya macam banyak yang menarik tau. Rasa macam lorong Ipoh pun je juga kan. Jalan-jalan kat Penang. Yang ni jalan dia menyelusuri ke tepian. Nihaya cookie crumb. Ya Allah, panjangnya. Demi cookies crumb kami beratur. Kenapa dia lalu sini ah walaupun daripada Puchong Utara? Ya, macam nak join dia naik bas tu. Lagi a few step je kita nak sampai cookie crumb. Boleh try lah. Kedai sebelah ni ada tester tau. So Kuan Ki Store. Menarik lah. Ni harga single, box of 6, box of 12. Ni baru ni seasonal ni. Tak tahu kalau ada. Oh my god. Injol ni. Ada white chocolate. Mana injol ni lah? Ya. Tiramisu, uji matcha, semua. OG. Lepas tu yang Injolmi tu Injol ni dah habis dah kak? Tak apa. tak apa. Choco chip cookies atas ni berapa ringgit? RM12 50 sen. Dah kak? FOMO. Tengok tunjuk sikit FOMO. FOMO kali kedua. Ni mak-mak ni macam FOMO. Sekali kita dapat roti beef. One is beef. One is spicy beef. Faham tak? Welcome to our mukbang. Bangre cookies crumb. Nampak tak ada berapa bag kita beli tadi? We bought 2 bag. Apa nama dia? Ni adalah box of 6. Box of 6. Tak try juga. This one. Yes. Wow, indahnya awak. Wow. Oh my god, this is so nice. Okay.
Look at to the semua. Oh my god. And then Okay, marshmallow. Semua rasa marshmallow. ke? Ya. Biskut coklat dengan marshmallow. So, Babe. dia ada lah tiga-tiga ni. Lepas tu dia jadi. You not just FOMO tau dengan this. You know what I mean, right? Yes. Sedap. Sedap weh. Weh. Weh, Ha. macam tu lah. Biasa cheese pool ni. Marshmallow pool. Wow. The OG kot. Maybe the OG. Kenapa pula? This is the OG. Like OG. Speak for the OG lah. Kau kan OG kan. Macam the OG cookies. Weh, rangup kat luar. Lembut juga kat dalam. It's rich. This one. Next, this is a sea salt. Korang tengok. Apa sesuatu apa? Salt. Ada kacang kan? Dalam dia ada kacang juga ni. And then it's Walnut, very... walnut. Oh, ya ke? Ha. Oh my god. Wow. Ada walnut. Ada walnut. Ada. Dia susah. I rasa paling tak manis sekali kot. Sebab dia ada kacang. Sama dengan original tu. Rupa dia. Buat better. Better. Actually tadi ada satu macam Korean punya perisa tau. Injolmin. But it was sold out. Ni tiramisu. Bau ada bau. Okay. Apa lah? Yes, it's really smell like tiramisu babe. Oh my god. Look at dekat dalam dia. Ada feeling. Ah! Well, tiramisu Siapa yang FOMO tiramisu tu lah. Ada cookies tiramisu kat sini. Bau dia sedap pula. Wah. Dalam dia cheese ke? Bau dia macam ni tau. Macam Roti bun. roti boy sikit. Betul tu. Dalam tu rasa macam roti boy punya roti but richer. Weh, sedap je ni. I tak kisah kek ke apa ke. But when it come to cookies, Sedap gila. Weh, Tiramisu. first favourite. Aku lagi suka tiramisu ni. Allah sedap je. The second last. this one is Hazelnut. hazelnut. Bismillahirrahmanirrahim. Hazelnut. Cakap Dalam rasa dia, macam Kinder Bueno. dalam Oh, dia this one, ada Dia ada feeling tak? feeling macam Kinder Bueno. I macam dengar Kinder Bueno in your cookies. Dia kata macam, bukan Kinder Bueno lah. Macam Sebab dia hazelnut kan? hazelnut feeling. Well, Sedap kan? man, Dia punya nama pun dah nampak this sedap. is the Rasa world. dia sedap. Ya Allah, betul doh rasa doh. Tadi sebenarnya ada red velvet tau. Harus siap dia tak susun lagi. We siap. Next time lah. Dalam dia ada hazelnut yang dia dah blender sampai creamy tu. Dia macam ala-ala pistachio dekat kunafa macam tu. Macam first time I beli ni, I beli dua. I balik macam, kenapa I beli dua? Tapi kita beli, aku ingat kita beli matcha. Tapi matcha dia biasa je, yang coklat tu lagi sedap waktu tu. Dia benar sedap gila. Kunafa pistachio guys. This is how it look like. Sama. Sama macam hazelnut tapi sama. feeling dia lah of course. Besar weh, besar nampak tangan. Besar gila. Dalam ada kunafa. Oh my god, it's a sugar rush in my body. Oh, I'm hype. tak ada lagi satu. Wait, sebelum tu kena try macadamia dulu. Then we can judge. Sedap lagi yang tadi. Betul. Sedap juga tapi sebenarnya yang lain tu lah sedap lah. Hazelnut dengan sea salt. Okay lah. Top notch. You? I love tiramisu dengan hazelnut. Okay, me, hazelnut and sea salt. Oh, but we have macadamia. Tapi sedap dia punya kunafa dalam sedap. Second bag. Oh, dia tarik macam ni je lah. Wow! Wow. Hey, dia buat macam ni. Wow! Okay, brilliant, pandai. We love smart packaging. This is the macadamia. I love macadamia. White chalk. Macadamia. I hope it's not too sweet. Bismillah. Ada feeling tak ada feeling? Ada kacang. Dia kacang. Oh my god, the smell. Mak, sedap mak. Maybe I should learn how to make cookies. Okay lah, tak banyak. Sedap juga. But it's sedap and basic. Dia macam level OG. Oh my god, mulut memang manis gila. Macam kalau kau suruh aku menggedik sekarang, memang mulut aku manis. Boleh jadi sweet talk. Sedap. Sedap kan? RM12 is affordable. Boleh jadi kuih raya lah. Betul? That is our food hunting for today. It was actually kita pergi kedai yang sama je.
We should try something new. Okay, sekali lagi. Betul saja daripada Itu saja daripada kami. Bye-bye. Bye. See you next time. Jangan lupa subscribe, Ika Malik, like and comment. Okay, macam sis, buatlah video ni. Aku macam teringin orang komen macam tu. Komen lah guys. Komen lah guys. Subscribe lah bagi 1000 followers. Belum lagi 1000 guys. Okay, bye.